Okay, geng. Pakai visor. Welcome back to my channel. Kali ni aku dan kawan-kawan Abang Sarjan Misai dan Abang Abot kat belakang. Hari ni aku dan kawan-kawan akan pergi berkemping di Pos Lemoy. Di Pos Lemoy, Kampung Wari kat Cameron Highland. So, sepanjang perjalanan kita akan disajikan oleh pemandangan Gunung Ganang dan juga ladang-ladang sayur lah. Okay, kita akan sampai dalam masa 2 jam lagi ke Pos Lemoy. So, stay tune. Tengok video sampai habis. Okay, geng, 4 km lagi kita akan sampai ke Pos Lemoy. So, kita akan berhenti sekejap. Melepaskan lelah. Macam mana mau pergi pos Jalan yang agak bercabar lah. So, kita tak tahu lagi macam mana rupa jalan ke depan tu. Ini kawan-kawan. member dia Mianda dia bengkok. Okay, ini antara jentera legend yang mengikuti trip kali ni. Mula-mula saya cakap boleh bengkok. Saya naik van je boleh sampai Pos Lemoy bang. Naik van bang. Saya naik van je. Naik van. Pasal malam tu. Goreng Van. pisang lagi. Macam mana van pasal malam? Boleh pakai raya anti. Ini mahal. Ada kena sepepai guys. Ada tu. Yeah. Ini Prado Abang Botak. Ini Nissan Safari 4.2 dan yang terakhir kita akulah. Kita pergi. Pos Lemoy. Okey geng. Selepas perjalanan hampir 2 jam. Kita dah sampai ke Pos Lemoy. Inilah dia Pos Lemoy, campsite yang sangat cantik geng. Dia Selawar depan. Ini kita go. Belum decide lagi kat mana nak parking. Tapi mari kita tengok sungai dia. Oh, itu dia geng.
Sungai dia, geng. Sadu, geng. Cantik lah sungai dia. Cantik. Ada pondok tengah buat. Tak tahu pondok apa. Mungkin chalet kot. Okay, kawan-kawan dah parking kat sana. Aku belum parking lagi. Upacara menaikkan bendera, tuan-tuan. Dan itu dia berkibar lah sudah. Kita dikunjungi Jangan macam tu. tamu, geng. Influencer TikTok. Mantap. Aku nak tumpang glamour dia, geng. Aku nak tumpang glamour dia, geng. Sebab aku influencer juga tapi sendu. Influencer sendu. Dia famous. So aku tumpang glamour, masukkan muka aku dalam frame ni lah. Punca aku tengok TikTok dia. Masa dia komplain minyak diesel mahal. Dia isi tractor. Jangan pegang nak, panas. Panas. Okey, geng. Sekarang aku nak mandi. Sebenarnya kawasan campsite ni adalah dekat Cameron Island. Yep, betul. Sekarang pukul 5 petang. Cuaca agak mendung. So, kalau orang Malaysia dia mesti tahulah Cameron Island ni satu tempat yang sejuk sebab dia tanah tinggi, okey. So, ianya adalah satu cabaran untuk kita mandi di sungai ni. Karang di tengah lautan. Okey. So, kita tengok siapa yang cukup jantan. Alamak, dia cuci berbola pula. Berbola daging. Bola dah. Daripada hari malam tak kena air. Okey. Bau dah lain macam tu. Ini karang di tengah lautan. Betul. Kaya nak lama. Ui, yos. Gila. Lain. Tunjuk kilo. Tunjuk, geng. Kau. Kat sini air tak laju, tengah laju. So kita ada pelampung lebih. Kita takkan pergi dengar lah. Tepi. Boy boleh lagi gelak-gelak. Oh, Tino. Takkan nak gelak. Kabarannya di sini. Ya, mari kita. Kau. Gila. Macam mandi ais. Okey. Cukup. Saya surrender.
Okay, geng. Dah settle mandi. Paling lama 10 minit je. Lepas tu tak boleh tahan, gigil. So, aku surrender lah. Aku surrender. Tapi aku terima cabaran Abang Misai. Abang Misai tak mandi lagi. Aku dah mandi, geng. Awal lagi. Awal lagi, Pukul 6.30 kita turun mandi. Okay. Sekarang pukul 5.10. 6.30 sebenarnya tak sesuai sebab cuaca dah hujan. So, kita takut kepala air turun. Sebab tu aku mandi awal. Aku tahu trik dia. Dia ngelak mandi lah ya. Okay, so korang lepak dulu. Kena tukar baju. Lagi kan. Ini ada suasana malam kita kontak. Lagi tak boleh nak apa aktiviti campfire ke apa sebab cuaca hujan. Tak boleh kerti daripada maghrib tadi. Okay, tapi dalam ni dia limpahi cahaya lantern ni. Kalau korang tengok, ni semua lantern. Ni plastik lantern semua ni. Sampai dah ke belakang sana. Okay. So, aku rasa untuk hari ni punya aktiviti mengalam, aku endkan dekat sini. So, kita jumpa besok lah. Okay, geng. Ini adalah suasana sekitar jam 7 pagi, geng, dekat campsite. Cuaca sejuk yang amat sangat. Tadi aku nampak dia cuba menghidupkan campfire tapi tak hidup. Tak nyala. Okay, so kita balik ke base lah. Kawan-kawan dah mula bangun dan aktif. Okay, geng. Sekarang ahli-ahli pasukan sedang memasak sambal lah. Kita akan makan nasi lemak. Tapi yang tolong Nasi lemak air takan chef Misai. Oh. Sambal, telur goreng. Jangan tanya kacang dengan ikan bilik timun, tak ada lah. Tak ada lah. Ini cowboy dia nasi lemak. Sekarang baru pukul 8.21 pagi. Sungai masih jernih walaupun hujan malam. Matahari mula terbit. Sekejap lagi kita makan, geng. kan? Ni apa nama dia ni? Tahu fufa. Tahu fufa. Tahu. Dalam hutan boleh ada tahu fufa pasal malam. Sebab ada band pasal malam. Sebab ada band pasal malam. Itu dia band pasal malam. Baik, sunyo kata dia. Hari ini. Terima kasih kepada semua geng-geng yang support Bawin 2.0 kali ini. Memang kita punya aktiviti Bawin ni just untuk santai-santai healing buat bapak lah. Selama 3 hari 2 malam. Jadi lah kita chill. Main lampu, makan, tidur, mandi sungai. Itu je. Kan? Okay, next. Kita ada penyerahan baju daripada Pawaka. Okay, dulu tu baju ni, baju yang korang dah bayar kan, akan dapat baju, stiker Power Wheel 2 dan stiker Power Wheel 1. Sebab yang satu ni dulu ada tak dapat. Kita print 10 keping tapi yang datang 20 orang. Jadi kita akan bagi sekali semua. Jadi korang adalah stiker ni. Yang ada 2 Yeay! Ya, Yeay! okay, kita start. Okay, kita dah pemberian baju. So, Abang Fauzi. Yang paling besar. Gambar ke apa tu? Gambar tu. Gambar. Tolong tekan. Okey, tak okey. Buat nanti gambar saya pastikan Insta buat. 1, 2, 3.
Kalau orang hitam tapi nak putih. Saiful Sulaiman. Saiful Sulaiman. Tak suat Tanur tu. Ini dia orang dia. Tak nampak. Yang berusaha. Saiful Sulaiman je dua Dia dengan ni dia. Isi Pul. Badan sikit. Ha? Badan sikit. Badan sikit. Isi. Kita macam tu. Kita dua detik sikit. Bang Dodi. Hari ni dia ada baju baru. Dia boleh pakai terus. Hari ni dia ada baju baru. Mana Bang Dodi? Dah 2 hari dia pakai baju sama. Senyum. Betul saya tengok saya sendiri Okey. Abang. Ni botak Saiful. ni XL. 3XL. Saya. L dengan 3XL. Oh, L 3 dua abang Saiful tu. Kiri sikit bang. Sini. Ramai nama Saiful punya. Okey, Ramai senyum. dia full. Senyum bang, senyum. Okey. Okey bang. Abang full botak. Betul juga. Semua nama sama. Okey nama lain. Perasaan terima hadiah. Kiri sikit bang. Baju tukar baju Senyum bang, senyum. 1, 2, 3. Okey. Abang Apot. Abang botak dapat baju geng. yang mana tak join 0.1 tapi dapat stiker simpan dulu Nampak. Abang terus. Bapak. Oh, dia tengah buat live ke apa tu? Kiri sikit bang, kiri sikit. Tengok pula kaki live Okey. Okey. Okey, mantap. Ya, Abang Syaf. Sikit. Wah. Hari ni masak baju baru. Kiri sikit abang Khalid. Okey, 1, 2, 3. Lepas ni masak, Lek. Masak pakai baju baru. Abang Syam. Handsome. Kiri sikit. Okey. Bang Mirus, Bang Mirus. Kau punya racun kan? Teruk. 1, 2, 3. baju, Senyum bang. Mesti jadi bang. tak tengok lagi. Tapi yang Mirus. Kena racun. Kiri sikit. Jangan. kena pegang lampu malam. Habis lah. Okey. Memang kena lah. Rindu. Okey. Mantap. Okey, tu harap semua berpuas hati dengan baju. Bang Zakri? Saya dah ada apa? Belum ambil gambar. Gambar Video. Zakri sila ambil baju anda. Senyum. Saya sendiri. Senyum. Betul, Zek yang layan diri. Okey. Okey, semua enjoy trip kali ni. Ada yang kita kenal. Ini saja yang kita dapat share lah. Diharap semua berpuas hati dengan Ya, dengan kemudahan yang diberi. Okey, terima kasih semua. Enjoy. Ya. Apa? Enjoy ambil gambar lah gambar-gambar. Jom ambil gambar. Okey. Kita dapat tiga. Dua kita. Edisi pertama dan edisi kedua iaitu trik ni lah. So kita tampar terus. Sebagai penghargaan kepada Tawakal Society Malaysia. So kita tampar terus geng. Aku memang suka Facebook. Apa pun tu bang? Apa lagi? Pause dulu. Ya. Okey, tampil. Alright. Nah. Okey. Yang pertama. Dan kita akan tampal yang kedua lah. Ini untuk yang kedua pula. Faham dulu? Okey. Tadi. Cucur. Yang kedua. Terima kasih kepada sponsor. Bagi stiker ni, okey? Okey. Okey guys, kita ada barista coffee ya. Nampak siap timbang guys. Dia timbang biji kopi guys. Ni kalau tak mandi lagi sedap. Kalau tak mandi lagi sedap. Kita dah mandi dah gosok gigi ya, ugi ya. Tu dia. Sebelah biji kopi guys. Ini barista mahal lah. Itu. Kita perlu latte kan.
Brother cuba nak buat cafe art. Apa latte art dah. Lukis gambar. Lukis gambar kuda keluar gambar setan. Setan dahaga. Setan naga. Oi. Okay, abang tak nak mula tadi kan? Ais latte bang. Okay gang, ini adalah view waktu malam di campsite. Terang benderang dengan lantern-lantern klasik. Semua ni lantern klasik dan kita sedang ber-BBQ kan. Kita sedang ber-BBQ. Abang-abang sedang berusaha keras memastikan ayam tidak hangus. Ambil campsite kita diterang oleh lantern-lantern yang rare. Banyak lantern ni. Okay gang. Dah sampai masa nak duduk. Tadi kita dah BBQ makan malam semua. Dah habis sesi borak-borak. So aku rasa aku endkan video untuk malam ni. So semua besok sebab kita nak kemas. Hari dah pukul 10 lebih. Okay. Jumpa besok pagi. Okay gang. Selamat pagi. Sekarang jam 6.46 pagi. Cuaca suhu tambah sejuk. So ini adalah hari terakhir. So kali ni kita akan berkemas-kemas sekejap lagi. Sampai sarapan. Dan dah akhirlah kita ke Muslimah kali ni. So aku rasa end kena video cerita sini sebab nak baca tak ada apa-apa video yang penting lah. Okay. So jumpa dalam video kita. Tidak saya kerana menonton habis. Bye-bye.